Sebenarnya cikgu, kalau cikgu nak tahu, zaman kita ni, zaman AI ni, zaman artificial intelligence ni, sihir tu lebih banyak, lebih tinggi peratusan dia. Dan yang buat tu adalah orang-orang yang educated. Orang yang cerdik pandai. Orang-orang muda. Orang-orang yang terpelajar. Bukan orang-orang kampung yang duduk dekat cukup-cukup pedalaman, duduk Feda ke duduk mana ke tak. Kalau dulu kita kata, oh Santau ni mesti orang kampung, orang ni apa semua. Tak. Orang bandar lagi banyak praktikan benda ni. Dalam pejabat, dalam sekolah, di universiti. Di universiti. Lebih banyak. Pejabat, saya kata lagi banyak. Saya pernah duduk dalam satu kawasan perumahan. Semua tu kawasan-kawasan elit lah. Cuma saya je lah yang miskin. Yes. Tapi kawasan-kawasan tu semua orang kaya. Setiap rumah ada story. Setiap rumah ada cerita. Ada cerita dia. Yang ni saya pernah kena rawat. Saya pernah pergi rawat. Setiap rumah ada. Padahal mereka tu semua golongan educated. Tapi mereka tidak terlepas daripada unsur-unsur mistik yang apa semua ni.